Okay guys, pagi ni saja nak share lah kepada user Sunto. Tengok alamak. Tengok dia punya. Okay, hari ni good morning. Nampak dia ada broken cloud siap cuaca. So malam tadi aku tidur lebih kurang 6 jam 43 minit. Deep sleep sejam lebih. Light 5 jam. Deep sleep sejam lebih. Lepas tu RAM ni tak silap aku untuk memori kot. InsyaAllah. Okay, sleep quality malam tadi 80%. Minimum heart rate 46, average 50, blood level, oxygen 98. Yang bestnya Sunto ni pun dia boleh detect kita punya oxygen lah. So, normal range malam tadi 45 lah. Paling rendah 43. So, maknanya sekarang ni normal lah. Is normal indicating optimal recovery. Cumanya kalau untuk training ni okey lah. Tapi aku rest lah hari ni insyaAllah. Sampai New Year insyaAllah, sebabnya kaki dah start rasa macam sakit-sakit. So better rest. Saja nak share lah untuk hari ni. Siapa user Sunto, korang kena aktifkan sleep tracking. Sangat bagus lah. Mostly kepada atlet, runners. Sangat membantu insyaAllah. Thank you mendengar.